Hai, Assalamualaikum guys, buat apa tu? Dah bersukan belum? Dah berapa kilo terus? Aku nak kongsi dengan korang sikit. Itu hari aku ada duduk training dekat taman, dekat track, mana-mana kan tempat aku training. Aku jumpalah kawan atas kawan lah. Dia cakap kat aku, kau ni lari dah lama, berapa kali naik podium? Aku cakap kat dia, alhamdulillah lah, adalah juga naik podium tu. Aku masuk event, tak kisahlah trail ke, maraton ke, bukan untuk tujuan nak menang semata-mata. Lain event, lain pengalaman. Lain event, lain cerita. So kau binakanlah banyak-banyak pengalaman kau dengan hobi kau waktu kau sihat. Nanti waktu kau dah tak sihat, kau duduk rumah je. Kalau menang, kalau naik podium, itu adalah bonus. Kalau tak menang tak apa, jadi kau finishing, kau DNF pun kau ada cerita setiap track ataupun setiap event yang kau lalu. Alhamdulillah hari ni boleh dapat buat 8 kilo main tangga. So teruslah bina kenangan atau pengalaman dalam bidang yang kau suka. So guys, good luck.